Kemajuan Program Local Plant Maintenance 12 Years atau LPM12Y bagi pesawat FA-18D Hornet milik Tentera Udara Diraja Malaysia atau TUDM oleh syarikat tempatan Malaysia, iaitu G7 Global Aerospace Sendirian Berhad, memberikan penjimatan kos yang ketara kepada kerajaan, di mana program senggaraan peringkat depo bagi pesawat FA-18D Hornet milik TUDM ini akan berjalan selama 5 tahun, bermula 2024 yang lalu dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2029. Aktiviti senggaraan di dalam negara membolehkan kerajaan mengurangkan kos sekitar 25% berbanding menghantarnya ke luar negara, di mana plant maintenance interval 1 ini perlu dilaksanakan selepas 12 tahun pengoperasian pesawat, bagi mengekalkan status airworthiness pada pesawat pejuang FA-18 Hornet TUDM ini. Selain penjimatan kos yang ketara kepada kerajaan, LPM12Y ini membolehkan modal insan dan industri aeroangkasa tempatan terus dibangunkan, di mana ini memberikan peluang anak-anak tempatan untuk terus mengembangkan kemampuan dan kepekaran di dalam maintenance daripada pesawat-pesawat TUDM di masa hadapan.